Salam semua. Satu pengakuan di mahkamah kini mencetuskan persoalan yang lebih besar daripada kes itu sendiri. Seorang saksi pendakwa dalam perbicaraan kes Jana Wibawa mengakui menerima sekurang-kurangnya RM150,000, bayaran bulanan RM5,000 serta sebuah kereta mewah Lexus sebagai imbuhan untuk membantu kontraktor mendapatkan projek. Malah, beliau turut mengakui menggunakan pengaruh politik dalam urusan tersebut serta tidak pernah membayar cukai pendapatan sejak tahun 2018. Pendedahan itu mendorong mantan Ketua Bahagian Bersatu Hang Tuah Jaya Muhammad Azruddin Muhammad Idris mengemukakan persoalan yang dianggap wajar dijawab. Jika seseorang mengaku menerima imbuhan dan menggunakan pengaruh politik untuk mendapatkan projek, mengapa beliau tidak didakwa? Mengapa individu itu pula dijadikan saksi pendakwa? Azruddin berkata, keadaan ini menimbulkan persepsi bahawa wujud layanan berbeza dalam proses pendakwaan. Beliau menggesa SPRM tampil memberikan penjelasan supaya keyakinan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan tidak terus terhakis. Dalam masa sama, beliau turut mengalihkan perhatian kepada kepimpinan Bersatu Melaka. Mengapa individu yang membuat pengakuan sedemikian masih memegang jawatan penting sebagai Ketua Bahagian Bersatu Kota Melaka dan Ketua Penerangan Negeri? Persoalan ini bukan sekadar mengenai seorang individu. Ia menyentuh soal integriti, accountability dan standard moral yang sepatutnya menjadi asas kepada mana-mana parti politik. Akhirnya, rakyat sedang memerhati. Mereka bukan sekadar mahu melihat siapa yang didakwa atau siapa yang dibebaskan. Yang mereka tuntut ialah satu perkara yang paling asas dalam sebuah negara berteraskan kedaulatan undang-undang. Keadilan mesti dilaksanakan secara sama rata tanpa memilih siapa yang berada di kandang tertuduh dan siapa yang berada di kandang saksi. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.